Bismillahirrahmanirrahim. Kata Ibni Athaillah di dalam kitab Al-Hikam, tidak akan berkembang biak berbagai cabang kehinaan itu kecuali di atas benih tamak, iaitu rakus. Sifat tamak atau rakus itu adalah benih dari segala macam kehinaan dan kerendahan. Jadi maknanya berkembangnya kejahatan itu kerana adanya sifat tamak dalam diri manusia. Kalau manusia itu tamak, macam-macam kejahatan berlaku atas dunia ini. Maksudnya Abu Bakar Al-Waraq Al-Hakim berkata, andaikan sifat tamak itu dapat ditanya, siapakah ayahmu? Pasti jawabnya, ragu terhadap takdir Allah. Mengapa orang tamak? Orang tamak ni dia ragu dengan pemberian Allah. Itu sebab dia nak banyak-banyak. Dia nak banyak-banyak. Sebab apa? Dia kata besok tak dapat dah. Kumpul banyak-banyak harta, duit banyak-banyak, makanan banyak-banyak, simpan. Orang lain pun dia ambil juga. Kenapa? Dia takut esok tak ada makan. Padahal Allah Ta'ala bagi. Setiap masa Allah bagi. Allah tu Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Dan bila ditanya, apakah pekerjaanmu? Jawabnya merendahkan diri. Dan bila ditanya, apakah tujuanmu? Jawabnya tidak dapat apa-apa. Ketika Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu baru masuk ke masjid di Basrah, didapatinya banyak orang yang memberi ceramah dalamnya. Maka ia menguji mereka dengan beberapa pertanyaan dan bertanya, tidak dapat menjawab dengan tepat, diusir dan tidak diizinkan oleh beliau untuk memberi ceramah. Pada satu ketika dia sampai ke Masjid Al-Hasan Al-Basri. Dia bertanya, wahai pemuda, saya akan bertanya kepada kamu sesuatu. Jika kau dapat menjawab, aku izinkan kau mengajar terus di sini. Tetapi jika kau tidak dapat menjawab, aku akan usir kamu sebagaimana aku usirkan mereka yang lain. Ya Hasan, tanyalah sekendakmu. Sayyidina Ali bertanya, apakah yang dapat mengukuhkan agama? Jawab Hasan, wara', yang ini berjaga-jaga diri, menjauh dari segala syubhat dan yang haram. Lalu kita tanya lagi, Ali tanya lagi, apakah yang dapat merosakkan agama? Jawabnya tamak, rakus. Imam Ali berkata kepadanya, engkau boleh tetap mengajar di sini. Orang yang seperti engkau lah, inilah yang dapat memberi ceramah kepada orang-orang ramai. Jadi di sini Ali ini sebagai gedung ilmu lah. Dia tanya Hasan Basri. Hasan Basri kata, yang mengukuhkan agama, yang menguatkan agama ialah sifat wara'. Dan orang yang tamak akan menghancurkan agama. Seorang guru berkata, dahulu ketika di dalam perjalanan mula-mula aku di Iskandaria, pada satu hari ketika itu aku nak membeli satu barang kepada seorang yang aku kenal. Tiba-tiba timbul dalam perasaan aku, mungkin orang itu tidak mau menerima wang aku nanti. Tiba-tiba terdengar suara yang berbunyi, keselamatan dalam agama hanya dalam memutuskan harapan dari sesama makhluk. Jadi maksudnya jangan dipikirkanlah makhluk ni kalau kita beli barang, orang itu kita kenal, kadang-kadang dia ambil duit, kadang-kadang dia tak ambil duit. Jangan fikir yang itu. Yang kita fikir ialah Allah yang memberi. Kadang-kadang orang tu dia terima duit, kadang-kadang dia tak terima. Jadi jangan menjadikan kita ni terikat dengan manusia. Yang penting kita tidak ada hubungan dengan manusia dari segi memberi rezeki. Allah lah yang memberi rezeki. Wara' dalam agama itu menunjukkan adanya keyakinan dan sempurna bersandar diri kepada Allah. Maksudnya wara' ini ialah bersandar kepada Allah. Wara' iaitu jika sudah merasa tiada hubungan antara dia dengan makhluk, baik di dalam pemberian, penerimaan atau penolakan, dan semua itu hanyalah terlihat langsung dari Allah Ta'ala. Jadi bagi orang yang wara' itu maksudnya dia bergantung terus kepada Allah tanpa ada bergantung kepada manusia. Sahal bin Abdullah berkata, di dalam iman tidak ada pandangan sebab perantara. Sebab itu hanyalah dalam Islam sebelum mencapai iman. Sahal bin Abdullah berkata, di dalam iman tidak ada pandangan sebab perantara. Sebab itu hanyalah di dalam Islam sebelum mencapai iman.
Sebab segala sebab ialah Allah Ta'ala. Jadi katalah kita nak dapat makanan, kita mesti ada perantara. Seorang anak dapat makanan daripada bapanya, itu sebelum dapat iman. Apabila seorang tu iman yang kukuh, dia terus merasakan daripada Allah. Misalnya Maryam, ketika mana Nabi Zakaria tanya, wahai Maryam, makanan ini datang dari mana? Dia kata daripada mana? Dia kata dari Allah. Dia tak kata daripada seorang petani. Tapi yang menghantar makanan itu memanglah manusia. Dikatakan yang menghantar apa itu seorang manusia. Tetapi apabila ditanya dia kata daripada Allah. Kenapa dia kata daripada Allah? Kerana dia mempunyai iman yang cukup kuat, cukup kukuh. Maryam tadi. Semua hamba pasti akan makan rezekinya, hanya berbeza-beza. Ada yang makan dengan cara berhina, iaitu meminta-minta. Ada pula yang makan rezeki dengan bekerja kuat, seperti buruh. Ada pula yang makan rezeki dengan menunggu, iaitu pedagang, yang menunggu lakunya barang-barangnya. Ada pun yang makan rezekinya dengan rasa mulia, iaitu orang-orang sufi yang tidak merasa ada perantara dengan Tuhannya. Jadi orang sufi, orang yang berjalan pada jalan Allah, rezekinya itu datang mencurah-curah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak bergantung pada orang. Ada setengah orang minta sedekah, ada orang bekerja kuat, ada orang yang menunggu macam orang peniaga-peniaga. Tapi orang yang sufi, orang yang berjalan pada jalan Allah ini, dia hanya mohon daripada Allah, Allah yang bagi. Macam Nabi Muhammad SAW mencurah-curah rezeki pada dia, sehingga bukit Uhud pun nak menjelma diri sebagai emas, nak bagi pada Nabi. Semua dunia sujud dekat dia. Kalau seorang itu berkhidmat pada Allah, bergantung pada Allah, semua dunia akan menghamba diri kepada manusia itu. Tetapi kalau manusia itu menghamba diri selain pada Allah, Allah akan jadikan dunia ini memperhambakan dia. Jadi manusia itu akan jadi hamba kepada dunia apabila manusia itu menghamba diri pada dunia. Tetapi apabila manusia itu menghamba diri pada Allah, berjalan pada Allah Ta'ala, semua dunia ini akan tunduk kepada dia.